Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi kali ini kita dalam trip ke Cameron Highland. Okey, kali ini kita menuju ke Amos Farmstay. So hari ni first time kita nak pergi glamping dekat Cameron Highland. So kita tadi daripada Ipoh menggunakan jalan Simpang Pulai untuk naik ke Cameron Highland. So purposely kita lalu sini sebab kalau daripada Tapah ataupun daripada Sungai Koyan sana kita kena tempuh Tanah Rata dengan Berincang. So kat sana agak jam sikit. Tapi kali ni kita nak lalu sana, kita lalu Simpang Pulai, agak jauh kalau daripada KL. So macam mana? Best. Tu nampak tengah tidur tu. Oh, nampak tu. View cantik lah tepi jambatan ni. Okey, jom nanti kita sampai sana, dah check in, dah update lagi. Alright. Okey, kita dah buka tingkap sebab cuaca dah sejuk sikit. Kalau ikutkan jalan Simpang Pulai ke Cameron Highland ni, kebanyakannya digunakan oleh pelancong-pelancong ataupun pengunjung-pengunjung daripada utara tanah air. Daripada Pantai Timur mungkin diorang akan gunakan laluan Gua Musang, dan daripada utara Kedah, Penang dan mungkin Perak akan lalu melalui Simpang Pulai. Banyak pokok strawberry di lereng-lereng bukit Koyak. Okey, kita dah sampai dekat Nova Highland area ni Kita nak pergi makan jap. Aidan nak go where Dan? Depan tu Farm. Kita nak makan siap-siap sebelum kita naik ke Amos Farmstay tu. Nak settle siap-siap sebab cuaca dah mendung, takut petang kan ramai orang. Okey. How do you feel? Aidan cepat. Naik. 1, 2, 3. Okey, kita dah masuk jalan ke Tebo Palas ni. Jalan sempit sikit lah. So, kalau ada selisih tu kena bunyi horn tengok kona-kona. Zone larangan terbang. No fly zone. Maksudnya drone tak boleh fly. Tak boleh fly. Ada play what tu? Ni. Ni. Dah planet ke? Alas ni. Nampak ni. Jalan nak masuk ke Amos ni betul-betul ngam-ngam lah. Tengok dinding sebelah ni. Dinding bukit ni. Macam ni je. Dekat tepi side mirror je. Tepi side mirror. Sendiri mau ingat lah. Kalau kereta lewat-lewat ni, pakai skirting gila-gila lewat, siap lah. Tu tengok tu. Ngam-ngam. Satu jalan je. Tebing tinggi. Kiri tinggi, kanan tinggi. Tak boleh naik pun kiri ni. Siapa salah bajet, confirm sangat. Siapa yang tak tahu dimension kereta, saya tak suggest masuk sini. Kena expert tahu dimension kereta baru boleh. Ini lagi best. Jadi expert ke? Of course. Sangat lah juga sikit. Dah sampai dah Amos. Amos ni kawasan private private land dia. Dia buat 3 dom ni untuk kita merasakan experience bercuti di kebun Cameron Highland ni. Tu kat belakang tu kita punya glamping. Dom lah, dia panggil dom So pemandangan dia boleh tengok Dia dinamakan farmstay, maksudnya kita akan duduk dekat area kebun ni So nice view, nice punya experience, new experience. Lalu kita duduk hotel je. Hari ni kita berpeluang dapat duduk dekat farm. Ala-ala duduk kampung tapi atas bukit lah. Alright, ni dom dia. Jom kita masuk dom. Wah. Ini dia punya macam swing punya, kita panggil apa? Hammock, macam hammock lah. Dia bagi kipas, memang tak perlu aircon pun. Lampu ada, power plug ada tepi, dia bagi 2. Okey. Lampu. Alhamdulillah kita duduk sini malam ni. Window. Kita open window. Kita nampak terus view farm. Kita buka pintu ni. Immediately kita akan jumpa pintu toilet. So, toilet dia asingkan. Okey. Toilet dia. Cantik dia buat. Ada heater saya rasa. Heater dia. So parking
betul-betul kat sini. Kita parking betul-betul dekat depan dom kita. Alright. Tengok. Ini dia buang macam dia punya tempat pantry. So kita boleh gunalah. Lepak ke minum ke kan. Dah pukul 8. Cuaca sejuk, awan tebal. Semua duduk tak diam. Tengok. Nampak? Semua duduk tak diam. Tak tahulah kenapa. Seorang main buayan malam-malam. Biarlah hantu teman dia. Hantu dalam awan dia tak nampak, dik. Mata dia terpedih. Mata dia tak nampak. Okey, chef kita malam ni chef kita, Chef Maggie je, Chef Maggie. Chef Maggie dengan Chef Oden. Sebenarnya kita plan nak masak kambing, nak bakar kambing. Tapi esok lah kot, sebab hari ni baru sampai tadi, letih, nak relax jap. Nak menikmati keindahan. Besok malam kita buat, insya-Allah cuaca cantik, kita continue bakar kambing pula besok. Makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena makanan panas pula. Tem-tem dalam awan ni. Cuaca sejuk lah. Daddy dia main kasut belakang Daddy. Temperature tak tahu lah. Tak bawa jam satu lagi tu. Rasa-rasa dalam 15 degree kot rasanya. Kena Oden pula. Oden. Terbaik. Nah, Dek. Adik. Oh, sedapnya. Budak tu makan dah 3 pinggan. Brother, it's so much. Okey, tambah sikit tadi. Korang nak datang sini, korang kena book awal. Maksudnya mungkin 5-6 bulan awal. Sekarang pun dah penuh. Sampai tahun depan pun dah tak ada. So kita orang ni tak tahulah, besok kita orang nak try tanya. Kita nak book tarikh-tarikh tertentu untuk tahun ni terus, untuk 2-3 kali datang. Tempat the best, bye. Ni. Cuma kalau hujan kita kena dalam lah, kita boleh keluar. Tapi kalau tak hujan, macam ni lah cuaca. Belakang tu semua awan ni, awan. Kita duduk dalam awan ni, berkabus je. Best tak main boyan? Best. Macam mana perasaan anda? Perasaan best. You nak stay here lagi tak? Nak stay here forever. You duduklah satu orang. Ya. Hai Aidan, bye-bye. Daddy nak show kat ayah. Mosaic Forest. Oh my
Sekarang kita dalam awan, Dik Adik? Kita dalam awan kan? Cuba dah aku. Sejuk tak, Dik? Wah, Dan. Ada sejuk tak, Dan? Sejuk. Di. Mana ni, lumut Dia ke? ada lumut ke apa? Macam pokok. So, hari ni macam mana, Dik? Good. Dah hujan lebat. Mossy Forest, Cameron Highland. Sejuk. Nak makan. Masak kambing bro, kambing. Okey, kita nak pergi hiking jap. Pagi ni kita nak senaman. Kita nak go hiking cepat, Edan. Daddy, wanna walk? Okey, nak walk. Okey, go walk cepat. Cepat. Mam. Fresh dari ladang ni. Ni boleh beli sekarang ke? Cepat, yai.